Ayah bila masuk tengah Ramadan, saya tolong atok daripada sok sampai ke Isyak. Senang kita atok tempoh sehari macam tu, senang. Bila mai waktu sok, kita nak minta nombor satu, bangun makan sahur. Sahur, bangun makan. Boleh no? Satu. Yang kedua, kita minta sahur. Sebelum nak makan sahur, semayanglah tahajud 2 rakaat. Semayanglah, bangun dah masa tu, semayanglah. Bukan lama pun. Nah, masuk boleh ya, ambil semayang, baca Fatihah pun tak apalah. Rakaat pertama Fatihah, baca inna ata'ina kerat tu, tak apalah. Koklah segan sangat. Inna ata'ina kal kautsar, rokok. Kok segan sangat. Tu cara segan sangatlah, tapi janganlah buat macam tu jelah. 3 minit ya semayang tahajud 2 rakaat tu. Berhabis 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian bila makan. Boleh no? Sahur. Kemudian sahur kita minta ibu-ibu di belakang kalau boleh sok tu ni masak sedap-sedap sikit pun silah. Buatlah kambing golek ke. Pagi-pagi buta kambing golek, buatlah kambing golek ke, ayam golek ke. Buatlah golek-golek tu. Cukup bulan tergolek lagi dah. Buatlah sedap-sedap sikit supaya keluarga kita makan banyak waktu buka waktu sahur tu. Biar dia makan banyak tak apa. Sahur memang kena makan banyak. Boleh no? InsyaAllah. Kemudian berhenti buat 10 minit, lebih kuranglah 10 minit sebelum Isyak. Sebelum Isyak lah dah. Tu nak kena berhenti dah tu, nampak ke dah. Berhenti 10 minit sebelum subuh makan Nuzilan. Berhenti makan 10 minit sebelum subuh. Waktu imsak tu sekadar 50 ayat. Berhenti persiapan mayang subuh. Boleh ke no? InsyaAllah no? Bab ni selesai. Saya tak mau ulas panjang-panjang sebab saya rasa semayang subuh sini selesai. Bulan Ramadan 4-5 soh biasa. Boleh no? InsyaAllah. Kemudian bila mai waktu siang kita nak pesan sikit. Antara benda yang kita pesan, jangan sembang banyak bulan puasa. Nah, bulan puasa kurang-kurangkan bercakap. Ibu-ibu di belakang kalau boleh bulan puasa tak usah duk pergi berjalan rumah orang sangat, boleh tak? Ni pagi tak masak apa di dapur tu. Dia pukul 10-11 dia pergi rumah jiran. Assalamualaikum. Tu sampai dah tu. Dah tak buat apa pagi-pagi. Kalau boleh kurang-kurangkanlah pergi bersembang tu. Nah, satu. Yang kedua, kurangkan tengok TV. Kurangkan dengar lagu-lagu yang pelik-pelik. Kurangkan pergi ke tempat-tempat dah siang hari puasa tu. Kurangkan berjalan ke tempat-tempat yang berisiko mengurangkan pahala puasa kita. Kurang-kurangkan pergi tempat macam tu. Nah, tengoklah tempat-tempat nampak tak apa cantik tu saya duk pergi sangat. Kemudian kalau boleh minta tolong juga, saya sebut ringkas-ringkasnya tu nah sebab masa tak mengizinkan. Kemudian kita minta juga kalau boleh bulan puasa jangan tidur banyak. Jangan banyak tidur nah. Jangan jadi macam hamba Allah tu seorang nah. Tak payah sebutlah mana. Hamba Allah tu seorang, bini dia cerita kat kita. Bini dia kata, "Ustaz oi, laki saya ni dia bangun subuh pukul 6. Habis mayang subuh Ustaz, dia lena Ustaz. Terandah sampai pukul 2. Daripada pukul 6 bulan puasa punya cerita ni. Daripada pukul 6 sampai pukul 2 petang lena. Dia kata bila saya gerak bangun tidur, mak abang bangun mayang zuhur. Dia bangun semayang zuhur, habis semayang tu, dia tarik bantai tu, dia tidur balik atas sejadah. Dia sambung lena atas sejadah. Sampai pukul 6. Kira cantik kan, 6 pagi 6 petang. Habis pukul 6 bini gerak sekali lagi, abang bangun semayang asar. Dia bangun semayang asar, lepas tu dia pederah pergi pasar Ramadan beli makanan. Waktu buka puasa dia duduk makan dengan bini dia tu, tengah-tengah duduk buka puasa tu, dia boleh kata kat bini dia tu, dia kata, "Pah, abang rasa puasa hari ni tak letih langsung kan?" Dia boleh kata bini dia cerita dia, bini tergeram semua. Oi, waktu tengah makan tu dia boleh kata tu, "Hari ni rasa puasa tak letih langsung kan?" Bini kata, "Nak letih nama abang oi, lena daripada pagi sampai ke petang." Ini tak ada apa noh. Janganlah. Jangan salah nah. InsyaAllah nah, tolong jaga sama-sama. Kemudian kita minta bulan Ramadan banyak-banyak akan baca Quran nah. Imam Syafi'i satu hari sekali habis bulan hari biasa. Bulan Ramadan sehari 2 kali habis. Imam Malik radhiyallahu anhu bulan biasa dia akan mengajar hadis yang selalu kita duk dengar. Dia akan ada tempat khusus baca hadis, mandi pakai baju, pakai minyak wangi, pakai serban, pakai toilasan, duduk pula tempat khusus baca hadis. Tapi bila masuk bulan Ramadan dia tinggal semua pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kira baca Quran ya. Lepas tu kalau boleh Quran baca silah.
Siapa tak dan baca, kalut kerja dan sebagainya, mana-mana surah yang kita hafal, baca surah tu banyak kali, dah kita tak dan nak pegang Quran. Aja hafal qul huwallah, rembah qul huwallah tu 1000 kali, baca lah. Habis ulang, habis ulang, habis ulang, dah kita duduk tengah buat kerja masa tu, tak dan nak pegang mushaf tu. Rugi je lah, rugi sangat siapa terlepas bulan Ramadan ni. Ibu-ibu di belakang waktu duduk saja-saja tu baca lah. Nak baca surah apa? Surah Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, baca. Boleh ke no? InsyaAllah. Kemudian bila mai waktu siang baca Quran banyak-banyak, bila mai waktu petang. Nah, waktu petang sekalian. Allahumma salli alaihi lupa pula dah. Satu ya. Saya petang selalu satu ya. Kita nak minta ayah-ayah ibu-ibu yang berniaga di pasar Ramadan. Siapa yang berniaga di pasar Ramadan, niaga bagi elok, satu. Yang kedua, pastikan barangan yang diperniagakan tu halal, bersih, suci. Pastikan bersilan. Jangan jual benda-benda yang tak elok nah. Sebab benda yang dimakan oleh orang, hasil jualan kita tu, kita jual, orang makan, kita akan tanggung kesan yang orang makan tu. Kalau kita jual benda tak elok, orang makan benda tak elok, orang makan tu habis, orang puasa dia, kita akan tanggung juga pasal kita jual. Jadi jual bagi elok. Dan duduk dalam pasar Ramadan bagi orang yang berniaga, kita nak minta pesan sekali lagi, jangan duk pandang sangat orang duk pimai-pimai tu. Anak dara lalu, bini orang lalu, jangan duk tengok sangat. Boleh? Ni bagi yang berniaga lah. Dan bagi yang membeli sahaja, kalau boleh lah. Kalau boleh kita cadang tahun ni Ramadan, kalau boleh lah, kalau boleh terus masuk pasal Ramadan. Boleh tak? Siapa boleh buat lah. Siapa boleh buat. Minta maaf no, kita bercakap ni pasal kita cakap kena buat lah, kita buat insya-Allah. Kalau boleh tak usah masuk lah. Tapi kalau rasa tak boleh, saya kena masuk, saya ni berniaga satu, ataupun saya kerja tak masuk payah saya. Baik, kita minta masuk, beli, balik. Masuk, beli apa nak beli, balik. Jangan nak merayau lama-lama. Tak tolong lah, tak tolong lah. Kalau tidak, puasa kita hak gemuk siang pagi tu, mai-mai petang jadi kurus tu. Masuk bulan Ramadan, masuk pasal Ramadan, macam-macam ada. Poke ada, karung ada, bewak ada, semua ada. Hak sulak pendek ada, rambut merah ada, hak tak semayang ada, hak seksi ada, dedah aurat ada, hak nampak paha ada, semua ada. Boleh kau noh? Tak, sama-sama jaga benda-benda ni nah, insya-Allah. Kemudian bila mai waktu maghrib buka puasa, sama juga. Ayah waktu buka puasa pastikan boleh makan kurma. Yang ni saja peringat ya, makan kurma dulu, makan makanan sunnah. Nah, makan kurma. Makan pula bagi ganjil. Rutabat makan bagi ganjil. 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke makan bagi ganjil. Satu. Yang kedua, kalau boleh makan, jangan buka puasa dengan benda haram. Nah, jangan buka puasa dengan benda haram nah. Abang siap-siap ni. Pasal orang kita bulan Ramadan nanti ada ni hak jenis ni. Dia tunggu nak azan maghrib tu, dia standby siap lah ni. Faham kok benda tangwa ni noh. Rokok. Dia standby siap tu. Tangan kiri pegang lighter. Dia tunggu azan dia dekat masjid tu. Dia tunggu azan ni, Allahu Akbar. Dengar saja azan, dia terus cucuk. Duk mulut dia baca Allahumma lakal sumtu bika amantu. Mulut baca doa tapi isap rokok. Saya dah sebut dalam kuliah berapa kali dah wasilah noh. Waktu kita buat satu-satu dosa, kita sebut nama Allah, waktu buat maksiat tu pokoknya haram tu. Tak boleh tu. Waktu kita buat maksiat, kita sebut nama Allah, berdosa. Dia terjun papan anjal ke apa tu, contoh tak ada kena-mengena dengan siapa ni nah. Kan? Dia terjun papan anjal, boom, masuk, menang, dapat pingat emas, contoh. Sukan Olimpik, contohlah contoh. Kan? Dia menang-menang tu Ustaz, orang temu ramah dia, apa perasaan anda boleh memenangi pingat emas mengharumkan nama negara? Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Dia ucapkan Alhamdulillah dalam keadaan dia pun pakai spendal. Tak boleh tu. Dia masuk sport toto, waktu nak tikam tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tu. Pasal buat maksiat. Sopa macam dia tengok anak dara lalu, Alhamdulillah rezeki kita ni. Tak boleh tu.
Tu contohlah, kiaslah dengan benda ni. Sama juga buka puasa ni, ijma' kata haram, bukan jumhur, ijma' kata haram. Dia boleh nak buka puasa, Allahumma laka sumtu, lepas tu cucuk. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Kalau rasa tak tahan sangat, makan kurma dulu, makan nasi dulu, habis semua selesai, lepas tu nak esok rokok, terpulanglah. Saya tak suruh lah, terpulanglah. Tapi jangan buka puasa dengan rokok. Ma'ruf Al-Kharti pernah mengatakan, kamu nak tengok amalan kamu, puasa kamu Tuhan terima ke tak? Tengok makanan apa yang kamu makan waktu buka puasa. Kalau makanan waktu buka puasa dengan sumber yang tak cantik, sumber yang haram, sumber yang najis, ni bulan puasa, satu lagi nak peringat tu, telur masin. Orang yang buat telur masin boleh tanya orang kalau silap telur betul lah. Selalunya orang buat telur masin ni, dia tak basuh kulit telur. Dia ambil telur tu, dia cuci sikit. Apa kemudian dia buat Ustaz? Kemudian dia balut dengan sekam. Dengan apa? Tanah merah. Lepas tu dia balut dengan sekam, lepas tu dia peram. Bila dia tak basuh kulit telur tu, jadi telur tu najis. Jadi diperam tu, telur tu diperam sekali dengan najis. Kaedah mengatakan benda peram ni dia meresap. Jadi kalau peram sekali dengan najis, automatik najis tu dia masuk dalam isi. Kita pula bulan puasa, antara kegemaran orang Melayu kira dengan telur masin ni habis meta kira. Habis meta, kecang ayat liang tengok telur masin tu. Tapi sayang, buka puasa dengan benda yang tak cantik, rosak puasa kita. Faham kok bahasa tu no? Habis tu nak makan macam mana Ustaz? Sebab tu kita cadangkan kalau boleh cari telur masin yang direndam dalam air garam tu. Selalunya bila rendam layak garam ni, isi dia kurang pejal, dia lembek sikit isi dia, satu. Yang kedua, lembek, hak putih pun jadi lembek, hak merah pun jadi lembek. Tapi tak apalah, lebih baik makan hak lembek tapi halal daripada makan hak pejal elok tapi haram. Boleh faham sangat tu no? Boleh kok no? Jaga-jaga benda-benda macam ni lah, time buka puasa. Kemudian yang terakhir, waktu buka puasa selalunya badan kita macam ni, duduk melengkung kat bawah macam ni. Bila makan buka puasa, dah makan tu, badan kita jadi tegak macam tu. Lepas ni kalau makan buka puasa, bila tegak tulang belakang macam ni, berhenti, sudah. Kalau gagah makan lagi, dia jadi macam tu. Yang orang kampung kita sebut sengkak. Kalau makan sampai sengkak, makan sampai penuh perut, sekejap mulalah sembahyang maghrib 8.30, mulalah sembahyang isyak lambat, mulalah sembahyang tarawih 2 rakaat baru sembahyang tarawih, duduk kuang menguak. Jenis ni yang sembahyang 8, lepas tu dia sebutlah hati dia nak balik sambung dia rumah. Jenis ni dia habis 8 tu dia kira sebutlah hati, aku nak balik sambung dia rumah. Kan? Tengok niat tu cantik dah. Ingatkan dia nak balik sambung sembahyang di rumah, rupanya dah balik sambung makan. Sungai Dua tak ada tu siapa ni kata. Pasal Sungai Dua sampai Sungai Dua 20. Tak apalah. Nah, kita minta sama-sama nah benda-benda macam tu makan bagi elok. Kemudian isyak tak ada masalah, tarawih tak ada masalah, ayah buat 8, tak apalah, ada tazkirah selesaikan. Cuma kita minta waktu tazkirah jangan lupa nah niat i'tikaf, jangan lupa. Ni duduk habis sembahyang tak niat langsung i'tikaf, sayang sungguh kan. Ustaz tu kuliah sampai 1.5 jam, tazkirah 1.5 jam. Kita niat i'tikaf pun tak, sayang. Jangan lupa nah setiap malam niat i'tikaf. Kalau boleh Tok Bilal tolong peringat. Nah, malam ni kuliah kita dia akan disampaikan oleh ustaz sekian-sekian. Tok Bilal tu umum, satu paling cantik sekali. Umumlah dulu bagi kenal ustaz tu siapa. Kan, sebab tazkirah ni selalu panggil ustaz baru. Satu, yang kedua pula kadang ustaz tu lama mengajar. Hak malam tu ramai orang baru main. Kan, jadi tak masing-masing tak kenal. Jadi Tok Bilal perkenalkan, kemudian peringat, tuan-tuan jangan lupa nak i'tikaf. Niat i'tikaf. Cantik je sekali. Kemudian kita minta selesai bila habis tarawih kita minta witir. Witir buat dengan tu imam. Sunat sembahyang witir berjemaah dengan imam. Jangan cungit balik nah. Perhabis witir bagi sebelah, bagi perhabis. Nah, tambah sini buat 8, cantiklah. Buat 8 tazkirah.
buat 4 tazkirah, 4 lagi witir 3. Cantik tu, berhabis semua dengan tu imam. Lepas tu balik. Ada setengah orang dia kata, ustaz saya buat 8 ustaz, balik saya nak sambung di rumah lagi. Tu orang suruh ngaji tu. Berhabislah witir dengan tu imam di masjid. Habis tu nak balik sambunglah. Nak balik semayang di rumah, semayanglah. Dia kata witir kan penutup malam ustaz. Kalau sudah semayang witir tutup, tak boleh semayang dah lah. Tu orang suruh ngaji tu. Sini tak ada, dia berani kata. Boleh balik sambung ya, tak ada masalah. Yang penting witir buat dengan tu imam, jangan balik. Boleh kan? Selesai. Jadi mudah-mudahan semasa tu kita ambil ganjaran sama-sama insya-Allah.